Minggu ini kita akan belajar menjaga maruah diri. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicak. Cek, 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 cek. Maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, cek, cok, cek. Puak cicak galak. Kena beringat sikit lepas-lepas cicak berak. Cek, 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 cek tu apa? Maruah diri tu apa? Jom tanya Puan Muzaidah. Assalamualaikum Puan Muzaidah. Apa yang dimaksudkan maruah diri? Maruah diri ialah harga diri kita. Oh, baru kami faham. Terima kasih Puan Muzaidah. Apabila kita menjaga maruah diri, Allah akan sayang hamba-Nya. Menjaga kehormatan diri bermaksud berpakaian sopan, bercakap benar dan tidak memalukan diri kita. Kadang-kadang kita lupa bila kita buat perkara yang memalukan. Orang lain boleh hilang rasa hormat pada kita. Maruah diri, harga yang tiada banding. Menjaga kehormatan, memelihara kemuliaan. Budi, adab, maruah. 3 perkara yang menjadikan manusia benar-benar manusia. Maruah diri upama permata, sekali pecahlah sukar diganti. Menjaga kehormatan diri adalah tanda akhlak yang tinggi. Kerana maruah kita dihormati, Kerana kehormatan kita dikenal. Jagalah maruahmu, kerana di situ terletaknya nilai sebenar dirimu. Sebagai guru, kami bukan hanya mengajar, kami juga mendidik untuk menjaga maruah. Orang yang menjaga maruahnya adalah orang yang menjaga masa depannya. maruah dan kehormatan diri bukan sekadar kata, tetapi harga diri seorang insan. Kami menjaga maruah dan kehormatan diri. Kami menjaga maruah diri. Kami menjaga maruah diri. Kami menjaga maruah dan kehormatan diri.